Pemuda Bersatu Armada kata dasar ekonomi kerajaan Madani membebankan rakyat dan sebab itu mereka nak join himpunan Turun Anwar. Tapi persoalannya, siapa sebenarnya punca rakyat terbeban sekarang? Siapa juga yang membebankan rakyat waktu dulu? Masa bersatu dalam kerajaan Tebuk Atap dulu, ekonomi terumbang-ambing, pelabur lari, pengangguran naik. Mana suara Armada masa tu? Ada tak protes Turun Muhyiddin atau buat-buat diam sahaja waktu itu? Hari ni, bila kerajaan Madani buat reformasi ekonomi, mereka kata membebankan. Sedangkan apa yang dibuat sebenarnya menyelamatkan negara, bukan membebankan. Subsidi bersasar contohnya adalah untuk pastikan hanya yang layak dapat bantuan. Kalau ikut cara lama, jurang ekonomi makin parah. Faham tak? Mereka juga bangkitkan isu Akta Pembaruan Bandar URA. Tapi mereka tak faham atau sengaja buat-buat tak faham. URA ni untuk selamatkan kawasan flat lama, tempat tinggal daif dan hidupkan semula kawasan bandar yang terbengkalai. Bukannya rampas rumah orang sesuka hati. Ada prosedur, ada pempasan, ada juga perlindungan hak milik. Tapi seperti biasalah, pembangkang nak main sentimen menakut-nakutkan rakyat sebegini supaya rakyat marah dan ikut demonstrasi mereka. Armada Bersatu cakap mereka tak nak tebuk atap. Tapi dalam nafas yang sama, mereka kata ramai lagi layak jadi PM. Kelakarlah, cuba cadang siapa yang korang rasa layak tu. Muhyiddin, Hadi Awang, Hamzah Zainuddin. Kalau mereka lah jadi PM, entah macam mana lah agaknya negara kita ni. Cukuplah dengan bukti langkah Sheraton dulu. Mereka tak perform pun langsung. Ironi betul. Cakap tak nak tepuk atap, tapi nak suruh tukar Perdana Menteri ikut jalan belakang. Kita tahu perhimpunan ni bukan suara rakyat. Ini suara kecewa mereka yang dah hilang kuasa. Kalau betul lah nak perjuangkan nasib rakyat, datang dengan dasar yang lebih baik, bukan sekadar jerit di jalan dan buat drama politik. Rakyat hari ni makin bijak. Mereka nampak siapa yang majukan negara dengan siapa yang hanya tahu bermain persepsi. Dan jelas bahawa kerajaan Madani sekarang bekerja, sementara pembangkang masih berfantasi.